Assalamualaikum. Salah satu cara saya nak cepat ataupun bila dalam keadaan cepat tak kira ikan ke, daging ke, ayam ke, jering ke, saya berbentuk sayuran pun, saya akan tumis sekali dengan bawang merah, bawang putih, terus masukkan jering. Dia akan garing sekali. Okey guys, lepas tu bila dah kecut tu, saya akan masukkan ni lah. Saya akan masukkan cili. And then kacau lah. Lepas tu baru letak perasa semua lah. Garam, gula ke. Saya tambah lagi sikit cili sebab husband dia suka ambil cili banyak lah. Suka makan masak cili ni banyak-banyak. So saya ni lah, nanti cepat je habis kan, nanti saya masak banyak. Okey, lepas ni letak garam sebab perasa ke.